Assalamualaikum dan selamat pagi. Seperti biasa, setiap hari Khamis jadual kamu tingkatan 1 PDP Pendidikan Islam. Minggu lepas Ustazah ada eja kamu tentang membuat soalan kebat. Dengan menggunakan kata kunci, I suka KFCK, suka. Oleh itu, minggu ni Ustazah mahu kamu buat latihan kebat. Soalan pertama, situasinya. Aini sering ditegur oleh gurunya kerana memakai tudung yang singkat di sekolah. Dia juga suka menggunakan bahasa yang kasar ketika bercakap dengan rakan-rakannya. Berdasarkan situasi di atas, cadangkan bagaimana kedua-dua ibu bapa Aini boleh memupuk akhlak yang baik pada diri Aini demi memelihara maruahnya. Soalan kedua, situasinya. Sifat sombong boleh merosakkan hubungan antara manusia dan mengurangkan keberkatan dalam hidup. Berikan pendapat kamu, mengapakah manusia perlu menjauhi sifat sombong dalam kehidupan? Okey, dua soalan tu. Ustazah mahu kamu buat dan tulis ni Google Form yang Ustazah sediakan di bawah. Sekian, terima kasih semua.